So wahai orang yang dah tengok komik Invisible atau Invisible, sorry lah kalau agak terbalik atau tersilap sebut sikit. Maklumlah, saya agak dah lama juga tak tengok ni cerita ni. Maksudnya kebahasan. Sebab saya tak sokong Palestin, maksudnya saya tak sokong Israel. Sorry, lidah saya agak basah, hidung pun tersubat, dan perkataan pun agak tersinggung. Ya, baiklah, untuk penyokong Palestin mesti tak tengok secara halal kan, mesti tengok secara haram. Itu saya tak tahulah, walaupun kita tahu itu dah tak laku. Okey, ini Invisible. Invisible ke Invisible? Ya, double character utama dia lah, hampir sama dengan superhero Disney lah. Tapi saya akan bahas ni dulu. Invisible ni adalah superhero, seorang anak yang hampir sama macam Superman. Bukan anak yang angkat, tapi anak kandung. Seorang papa alien, ibu manusia. Ya, jadi agak pelik jugalah konsepnya. Yang lebih pelik, Buzzer Point yang tayangkan. Dia tak tayang kat saluran TV pun. Buzzer Point dia yang menayangkan. Itu kerana mereka tahu yang TV tak akan laku. Masa tu pun PKP SKP agak perintah perkhidmatan berkaitan. Okey, sebelum kita bahas tu, kita bahas tentang karakter yang katanya terinspirasi daripada Spider-Man. Ya, sebab Spider-Man hak ciptanya milik Marvel. Sebelum ni mereka pernah bekerjasama dengan Marvel, tapi sebabkan mereka tak kerjasama, jadi mereka buat Spider-Man versi mereka sendiri, iaitu Spider apa tah. Ya, saya tak ingat lah nama superhero dia, tidak beritahu. Ya, ini yang kedua yang buat Spider-Man versi mereka sendiri. Yang kita tahu yang kita tahu The Boys ada Spider-Man mereka sendiri, Invisible pun ada Spider-Man mereka sendiri. Ya, DC pun ada Spider-Man mereka sendiri. Jadi Spider-Man dah tak relevan nanti dah. Yang Malaysia ada Cicak Man. Ya, jadi sebab kalau tak ada persamaan dengan Spider-Man, jadi saya sebut Cicak Man ada. Ya, yang Indonesia ada Labah-Labah Merah. Ya, konsepnya macam Spider-Man. Ya, dulu kostumnya macam Spider-Man, tapi kostumnya diubah supaya tak langgar hak cipta. Nama dia Labah-Labah Merah. Ya, buatan Indonesia, bukan buatan Malaysia. Kalau penjahat besi Indonesia yang bertema labah-labah, saya tak tahu lah ada ke tak ada. Okey, sebut bahas tentang Invisible. Okey, Invisible ni sebuah superhero yang saya lupa nama dia apa. Ya, maklumlah saya tengok sikit-sikit je. Percintaan remaja, masalah remaja, macam-macam remaja lah. Kenapalah cerita musim terbaru ganti dengan gadis kulit putih. Saya lebih suka gadis kulit hitam tu. Bukan sebab saya humor tapi sebab saya tengok Invisible, karakter lelaki ni dah bersama dengan kulit hitam tu dah bagus. Ya, walaupun ada orang akan kata mereka ada masalah yang sama, jadi kenalah bersama. Padahal saya rasa pembuat komik ni mesti resis dengan orang kulit hitam. Saya sebenarnya tak resis dengan kulit hitam. Saya boleh je cuba agak konyol dengan bangsa saya sendiri, agak buat benda-benda yang pelik-pelik, bukan buat benda yang memajukan negara. Okey, cukup bahas tu. Ya, sebenarnya saya pernah nak bahas untuk merdeka ke Kedah, tapi dah putus asa sebab ramai orang Kedah tak setuju dengan saya. Okey, jadi saya buat video ni kerana masalah bajet jugalah. Jadi macam anda tahu, Invisible ni sebuah karakter superhero lah, remaja. Anaknya, bapak dia Oldie Man. Oldie Man ni penjahat utama. Ya, anak lawan papak, papak lawan anak. Ya, dah memang ada biasa dah dalam filem. Papak jahat, anak baik kena lawan. Anak jahat, papak baik yang kena lawan. Ya, itu hal yang biasa dalam filem yang reality. Memang dah ada. Jadi saya dah biasa-biasa dah tengok filem yang macam tu. Jadi saya tengok kartun dewasa superhero ni, biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Dipen apa-apa je lah. Untuk cerita superhero ni, Oldie Man dengan nama superhero dalam cerita ni, untuk tu anda boleh buat sendiri lah cerita superhero tu. Ya, untuk superhero, mulanya saya nak bahas Gopal, karakter Boboiboy, tapi tak ada masa, jadi saya buatlah video ni. Okey, Invisible ni adalah superhero buatan Amerika. Mulanya saya tertanya dengan Bumi Langit, kenapa tak ada animasi juga?
Itu kerana tak tahulah. Okey, kita sibuk pasal Invincible ni. Kostum dia banyak saya tengok. Ada terjual dekat internet, ada terjual dekat pasar raya. Ya, ada juga yang pernah buat video tu, video Spider-Man lawan dia, tapi dalam komik lah, komik kerjasama memang dah ada. Ya. Okey lah, zaman moden ni saya harap lah tak ganti dengan AI. Okey lah. Jadi untuk itu, anda yang suka Invincible ni sila saja komen. Maklumlah, saya tak pandang sangat Invincible. Ya, sebab Amazon Prime tak beritahu pun mereka sokong Palestin ke Israel. Jadi saya nak sebut nama ni, nak promosikan Amazon Prime pun agak lagu-lagu jugalah. Jadi untuk tu anda sila komen lah kalau anda tahu tentang Amazon Prime. Saya tak tahu sangat. Jadi untuk tu sila buat video anda sendirilah. Okey, saja saya fikir tu tentang komik superhero. Kadang-kadang saya tanya kenapa kalau komik daripada cerita apa cerita Jepun macam novel diadaptasi dari komik atau cerita, kalau cerita Malaysia tahu, kalau novel Malaysia dari drama. Ya, kenapa orang Malaysia kadang-kadang jarang adaptasi komik macam Amerika dengan Jepun tu? Ya, itu jarang, agak mustahil lah untuk Malaysia. Ya, sebabkan agak mustahil, jadi siapa yang tak setuju sila saja komen lah. Maklumlah, saya tengok filem Invincible ni, ya, memang tak sesuai untuk budak-budak. Walaupun ada meme yang agak popular, iaitu PK Mark PK. Ya, saya tak pandai cakap bahasa Inggeris, jadi saya tak relevan. Mulanya saya tak nak gunakan video asli, sebab bukan sebab takut copyright, sebab agak tu lah, agak dolar kuning, ataupun mungkin sebab ya, accident macam-macam, agak ngeri. Ya, kalau dolar kuning saya tak tahulah apanya. Mulanya nak buat video judi online, tapi dah banyak lah. Okey lah, sebab pasal judi online, game-game lain, sila saja komen. Kalau anda yang mau cari kerja, okey, carilah kerja. Buatlah studio filem di Kedah, jangan di Kuala Lumpur. Ya, susah sangat ya aku nak cari kerja. Aku cari YouTubers ni pun, cari kerja pun susah. Ya, kalau ada kerja kat YouTube ni pun, ada penipu yang tawarkan kerja, akhirnya order aku diambil. Okey, itu saya cakap. Sekarang tu, bye bye.